Ooh, look at that. Huh. Lama. Nampak lembut, geng. Wah. Huh. Hello. Testing. 1, 2, 3. Hai, Assalamualaikum, what's up, geng? Okey, hari ni aku ada dekat Sungai Merap, Kajang. Aku nak bawa korang pergi makan dekat satu kedai makan yang menjualkan nasi Arab. Dia tulis dekat situ, nasi Arab termurah. Aku dapat tahu yang owner untuk kedai nasi Arab ni orang Melayu kita. Okey ke kalau nasi Arab ni dijual oleh orang Melayu? Kena ke dengan taste kita kan? Sebab biasanya yang kedai-kedai Arab yang aku makan kan sekitar Malaysia ni lah, owner dia semua orang Arab sendiri. So dia air tangan orang Arab tu. So aku pun tak tahu macam manakah rupa dan rasa dia punya nasi Arab. Tak apa, jom aku bawa korang tengok dia punya hidangan. Dan jangan lupa, geng, untuk subscribe dulu YouTube channel Pak The Vape Studios. Inilah dia hidangan, orang kata starter lah sebelum aku makan menu-menu yang berat-berat yang ada dekat sini. Okey, aku baru dapat tahu yang Arabic Palace ni diorang dah pun beroperasi semenjak tahun 2018. Dan aku sebenarnya ada terbaca dekat dia punya signboard tu. Dia kata nasi Arab dekat sini harganya murah. Tapi bila aku tengok dekat dia punya buku menu tu, memang murah lah untuk dia punya satu set nasi mendi ataupun nasi kapsah tu yang ayam yang kuarter tu kan, baru RM12.99, lebih kurang dalam RM13 lah. Kiranya mampu milik lah kan. Bukan mampu milik, mampu makan. So hidangan pertama ni yang aku nak cuba dekat sini lah dia punya ni mulawah, roti yang besar macam ni. Boleh selimut korang aku rasa roti ni kan. Dan juga dia punya ni akda chicken. Wah. Dan sebelum aku makan roti ni, aku nak minum dulu dia punya ni Adani tea. Bismillah. Wah, penuh dengan rasa rempah, babe. Ada tenaga tu satu lepas minum air ni. Okey, jom kita melantap. Hari ni adalah hari untuk aku melantap. Hari ni hari Sabtu, geng. Cheat day. Padahal hari-hari aku cheat day kan. Kita kepakkan sikit dia punya mulawah ni, dan ambil dengan dia punya akda ni. Kita ambil banyak sikit. Aku lupa bagi tahu, kat bahagian atas tu dia ada taburkan sekali dengan cili potong. Bismillah. Okay. Untuk tekstur mulawah ni, dia macam roti, lebih kurang roti canai lah. Tapi tekstur dia lebih liat sikit. Aku suka part-part yang rangup-rangup kat tepi-tepi dia ni, crispy. Nah, untuk mulawah ni, dia taburkan sekali dengan black sesame. Itu yang memberikan rasa yang ekstra, rasa yang berlemak lah. Dan untuk dia punya akda chicken ni, dia full of rasa rempah. Kau bayangkan isi ayam tu dah bergabung dengan macam-macam jenis rempah. Lepas tu ada bawang, ada taburkan sekali dengan koriander kat bahagian atas tu. Aku nampak tu macam ada kentang dan juga carrot. One more time. Okey, geng, inilah dia next menu yang aku nak cuba dekat sini. Set family. Aku saja ambil lebih ni. Yelah, kalau korang tengok video ni kan, at least korang boleh lah bercadang-cadang datang dekat sini bawa dengan family korang sekali. Untuk yang ni katanya boleh makan 6 orang, geng. Apa je yang korang dapat kan kat dalam satu set ni. Untuk yang ni dia ada bagi 2 jenis nasi. Okey, satu nasi mendi dan satu lagi yang belah sana tu nasi kapsah. Dan untuk dia punya daging-daging dan juga ayam ni, dia bagi mendi chicken satu, lepas tu ada hanif. Hanif kat dalam ni, kejap lagi aku buka. Dan juga kapsah chicken. Untuk lamb dia bagi kapsah lamb dan juga yang ini dia punya mendi lamb. Lepas tu untuk sambal dan juga kari ni, yang ni dia boleh bagi free. Dalam satu set tu juga dia bagi sekali. Korang boleh pilih sama ada nak satu jug air oren macam ni ataupun air sirap. Korang pilih lah Dan diorang pun ada bagi juga ini salad macam ni. So macam puas hati tak dengan harga dan portion yang diorang bagi tu? Pada aku personally memang puas hati, babe. Boleh makan 6 orang. Tapi kalau aku tengok ni kan, dia punya banyak macam ni, rasanya boleh makan lebih kot. Okey, geng, sebelum aku makan, aku nak basahkan tekak sekali lagi. Minum dulu dia punya air oren ni. Bismillah. Wah, siapa-siapa nak datang makan kat sini, kalau sebelum korang masuk
ke kawasan tempat kedai makan ni kan, korang akan nampak satu signboard lah dekat simpang depan tu kan. Lepas tu kawasan parking dekat sini memang luas. Korang boleh parking dekat kawasan yang batu-batu kerikil ni ataupun dekat kawasan dedicated parking ni lah. Dan parking dekat sini percuma. Siapa-siapa yang nak datang daripada Putrajaya ke, Dengkil ke, Bangi, Kajang, ataupun ada universiti-universiti yang berdekatan dekat sini, ada Uniten, UKM, UPM apa semua tu kan, boleh sangat-sangat. Wah. Okay, first kali ni aku nak layan dulu dia punya nasi Mandy. Cantik gebu nasi ni diorang buat Korang jangan risau geng. Kalau korang tengok nasi aku ni macam banyak je kan. Pian ni boleh habis ke makan seorang? Jangan risau. Aku bawa balik nanti. Lepas tu ni aku ambil dia punya kapsah lamb. Oh ya, aku belum tunjukkan kat korang lagi macam manakah rupa dia punya chicken hanif. Dia dekat dalam foil ni. Look at that. Lama. Nampak lembut geng. Wah. Apa? Sekali tarik je dah tercabut dah. Geng, alang-alang dah aku dah pegang ni kan. Kita makan terus Bismillah. Hanif ni sebabkan dimasakkan dalam foil tu bersama dengan rempah-rempah yang dah pun ditutupi dekat sekeliling dia punya ayam tu kan. Tu yang membuatkan ayam hanif ni full of rasa rempah. Dia punya rempah ni tak boleh escape dah. Semua dah infuse masuk dekat dalam dia punya ayam ni. Sebelum aku makan yang heavy-heavy yang lain-lain tu, aku nak rasa dulu dia punya nasi Mandy ni. Wah, cantik dia punya nasi Bismillah. Yang ni legit rasa asli Yaman. Sebab apa aku tahu? Sebab before this aku dah pernah try. Ada banyak tempat yang claim dia orang adalah menu-menu asli daripada Yaman. Beginilah rasa dia. Tak lari jauh. Untuk dia punya flavor, dia very mild. Biasanya kalau aku makan dekat tempat-tempat lain lah dia orang ada satu rasa smoky yang agak kuat. But this one, dia tak terlalu ketara sangat. Rasa smoky dia tu. Sedang cerita, makan nasi saja dah sedap dah. Okey, yang ini aku nak try dia punya kapsah lamb. Oh ya, lupa campurkan sikit lah dengan dia punya kari ni Kari dia dia cair dan rasa yang sedikit masam. Gabungkan. Untuk dia punya lamb kapsah sangat lembut. Yang ni pun penuh dengan rasa rempah. Sekarang aku nak layan dia punya ni chicken Mandy. Tu dia. Gigit sikit. Bismillah. Okay. Aku suka cara dia orang letak rempah-rempah dekat flavor Mandy ni lah. Dia tak terlalu strong sangat. One more time. Lupa nak try sekali dengan dia punya sambal. Sambal dia tak pekat sangat, dia tak cair sangat. Okay. One more time. Sambal dia, base dia tomato, tak terlalu masam. Dan yang penting dia buat ni, apa yang buatkan aku suka ialah dia buat pedas. Mungkin dia bubur cili padi kot. Wow. Kalau dia buat lagi extra masam sikit, aku boleh bagi full mark lah dekat dia punya sambal ni. Okey, sekarang aku nak layan dia punya ini nasi kapsah. Sekali pandang nasi kapsah ni nampak macam nasi tomato Bismillah. Yang ni pun sama juga. Dia punya rempah tu very mild. Sebab kadang-kadang ada juga dekat tempat-tempat lain dia orang bubur MSG terlalu banyak dekat nasi saja. Itu yang kalau korang makan nasi saja kan dah rasa haus dah. Aku rasa dulu dia punya Mandy lamb ni. Bismillah. Macam biasa geng, kualiti dia sangat lembut. Lepas tu aku suka diorang berjaya kurangkan hamis-hamis kambing ni. Dia ada lagi, tak syok pula kan nanti makan kambing tak ada rasa kambing kan. Tapi aku faham, this one mungkin dia nak cater dekat lebih ramai orang, dia kurangkan sikit dia punya flavor kambing tu. So overall yang ni aku boleh katakan satu hidangan yang korang boleh makan anytime dengan family korang. Korang nak makan waktu tengah hari pun boleh, makan petang pun boleh, makan malam pun boleh. Dan in case kalau aku faham orang Melayu kita dah terbiasa makan dengan makan makanan yang berkuah kan. Maksudnya nak kena ada sup ke apa. Ini korang boleh tuangkan dengan dia punya kari. Dan in case kalau korang rasa macam
flavor dia tu terlalu mild sangat. Korang boleh campur lah dengan dia punya sambal tu. Okey geng, kalau korang datang dalam satu family ada mungkin 4, 5, 6, 7, 8 orang kan. Aku rasa mungkin tak semua nak makan makanan Arab ataupun nasi Arab tu kan. Tak apa, korang jangan risau. Sebab dekat sini pun dia ada menyediakan western food juga. Contoh macam yang ni, dia ada chicken chop. Dia punya chicken chop yang aku terperajat tadi macam dia orang serve. Besar gila babe. Korang tengok ni. Ini aku rasa chicken chop lagi besar daripada tapak tangan aku. Dan untuk satu set chicken chop ni, dia hidangkan sekali dengan fries. Dan dia punya condiments ni ada garlic sauce dan juga chili sauce. Dan tak lupa, dekat sini pun dia ada mixed grill macam gini. Dekat dalam ni ada shish tauk, lepas tu lamb kebab, chicken kebab. Ya, memang puas hati kalau korang datang makan dengan family. Dalam satu set ni dia bagi dengan ada hirisan bawang, lepas tu ada taburan dengan koriander dan juga ada fries ni. Untuk dia punya lamb kebab dan juga shish tauk ni kau boleh makan dengan dia punya roti ni. Tak apa, kejap lagi aku demo. Lepas tu diorang pun dekat sini ada kebab macam gini lah Sebabkan aku terkesima dengan saiz dia punya chicken chop ni, aku nak rasa dululah dia punya chicken chop. Biasa kedai lain kalau jual chicken chop, aku rasa separuh daripada saiz ni kan. Untuk chicken chop ni dia goreng jenis breaded macam ni. Okay, crispy kat bahagian luar. Bismillah. Boleh tahan rasa dia. Aku try tanpa sebarang sos. Chicken chop dia daripada luaran nampak macam overcook, okay? Tapi bila dah rasa dia punya tepung yang colour gelap sikit tu, dia penuh dengan flavor dia punya rempah-rempah tu, okay? Aku nak dipkan dengan dia punya black pepper sauce. Wah, dia punya flavor tu tak adalah macam sedap gila-gila ke apa tapi bila kau tengah lapar dapat pula dihidangkan panas-panas chicken chop yang besar macam ni, aku rasa korang dah tak toleh kiri kanan dah. Okey, sebelum aku layan dia punya shish kebab dan juga shish tauk ni kan, aku nak minum dulu dia punya jus semangka ataupun jus temikai. Kacau sikit. Tumpah. Wah, untuk dia orang punya mixed grill ni kau boleh makan ikut cara korang. Tak kisahlah macam mana sekalipun. Kalau macam aku suka letakkan dia punya bahan-bahan dekat dalam ni. Lepas tu aku letakkan sekali dengan dia punya bawang, okay, dengan daun-daun ni sekali. Ini aku letakkan sekali dengan dia punya garlic dan juga chili sauce. Lepas tu kita perahkan sikit dia punya limau ni. Lepas tu kita wrapkan macam ni geng. Jom kita makan. Hidangan macam ni korang kena enjoy dia panas-panas. Kalau tak panas, korang minta tolong diorang pergi panaskan balik. Untuk diorang punya kebab ni, dia bahagian luaran dia nampak macam kering tau. Tapi bila korang dah gigit bahagian dalam tu, dalam dia masih lagi juicy. Okey geng, sekarang aku nak try dia punya dua jenis kunafa. Dekat sini ada macam-macam sebenarnya, tapi aku pilih dua ni lah panas. Satu ni lah dia punya kunafa cheese. Satu ni lah dia punya kunafa cheese Nutella. So first kali ni aku nak try yang biasa ni dulu. Itu dia. Jom kita rasa. Bismillah. Kunafa ni best makan dia panas-panas. Kalau korang makan dia time sejuk, dia mungkin agak liat sikit. Tekstur kunafa bahagian atas tu dia a bit crispy dan dia punya cheese tu gooey dan panas. Hati-hati ini kunafa cheese Nutella. Yang this one pada aku dia agak manis ya. Untuk aku yang jenis yang suka yang santai-santai, yang relax, aku lebih suka dia punya yang kunafa simple ni. Okey guys, aku rasa itu sahaja yang aku nak sharekan dengan korang untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab layan video ni sampai habis. Untuk siapa-siapa, orang Bangi ke, orang Kajang ke, orang Putrajaya ke, ataupun orang mana lagi, orang Dengkil ke, yang tengok video ni, yang dah terliur tengok aku makan tu kan, marilah singgah ke Arabic Palace yang ada dekat Sungai Merak Kajang ni. Nanti aku akan letakkan diorang punya waktu operasi dan juga alamat so that korang boleh jadikan rujukan sebelum datang ke sini. Nak datang kat sini, korang jangan datang seorang, datang ramai-ramai, datang bawa family ke, bawa satu office korang pun boleh. Sebab apa boleh aku cakap? Sebab ruang makan dekat dalam ni memang luas. Boleh muatkan up to 150 packs. Ramai tak ramai lah. Dan in case kalau korang datang sini nak buat event pun boleh, tak ada masalah.
Sebelum ni pun katanya dah pernah ada orang buat wedding dekat sini. So siapa-siapa yang nak buat kenduri akikah ke, nak buat birthday party ke, ataupun nak buat apa event-event office perpisahan ke apa ke, boleh sangat-sangat buat kat sini. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Babe Studios, make sure korang subscribe dan klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Babe Studios. So aku dah test power dah, makanan nasi Arab yang ada dekat sini. So macam kena tak dengan selera aku. Apa aku boleh kata, diorang punya makanan ni, diorang bagi memang high quality dan dia punya flavor tu memang asli Yaman. Dan walaupun dia punya owner dia orang Melayu kita, tapi korang jangan risau, dia punya resepi, dia punya bahan-bahan dan juga dia punya chef dekat belakang tu memang asal daripada Yaman. Memang air tangan orang Arab lah. So kalau datang makan dekat sini, memang aku boleh kata nasi Arab yang diorang bagi tu high quality, harga pun berbaloi dengan portion yang korang dapat, dan yang penting kena dengan selera korang, insya-Allah. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. See you guys in the next video. Padu Babe.